Mereka serang sumut ini sebab apa? Sebab yang menjadi penaung kepada sumut Nusantara ini, tuan-tuan, adalah yang amat berhormat Perdana Menteri. Disebabkan Perdana Menteri menjadi penaung kepada sumut Nusantara ini, serangan terus diberikan ke atas peserta sumut. Sebenarnya kita perlu berbangga apabila ada delegasi Malaysia, tuan-tuan, yang sanggup berkorban, tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan, yang sanggup berjuang, tuan-tuan, yang bukan mudah, tuan-tuan, berada di lautan terbuka dalam kapal yang kecil, tuan-tuan. Mereka mengharungi untuk membawa suara rakyat Malaysia, menunjukkan solidariti dan simpati ke atas rakyat Palestin dan juga di bumi Gaza itu. Dan kita perlu ingat, di bumi Palestin itu ada Masjidil Al-Aqsa, tuan-tuan. Ini kiblat pertama umat Islam. Masjid antara 3 masjid yang dituntut untuk kita nak datang ziarah, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan. Kalau bagi non-Muslim yang berjuang untuk pembebasan rakyat Palestin, mereka berjuang atas dasar penindasan, atas dasar genosid, atas dasar kemanusiaan. Tetapi bagi kita, orang-orang Islam khususnya rakyat Malaysia ini, tuan-tuan, kita berjuang di atas kemanusiaan, penindasan, genosid. Dalam masa yang sama, kita juga membawa satu mesej perjuangan syiar agama untuk membebaskan Masjidil Al-Aqsa daripada jajahan Zionis laknatullah, tuan-tuan. Hari-hari hentam buat fitnah, tuan-tuan. Kenapa? Kerana Perdana Menteri menjadi penaung kepada sumut Nusantara. Apa bayangkanlah, tuan-tuan, apabila kita kena intercept, kita dihalang, peserta-peserta sumut daripada negara kita Malaysia dihalang, ditahan, ditangkap, tuan-tuan. Siapa yang mereka minta, tuan-tuan, untuk tolong adalah Perdana Menteri Malaysia sebagai ketua negara. Mereka minta tolong yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuat rundingan, untuk nego dengan pihak antarabangsa. Perdana Menteri yang perlu nego. Sebab itu mereka letak Perdana Menteri Malaysia sebagai penaung bagi sumut. Sepatutnya kita rakyat Malaysia perlu berbangga. Kerajaan kita bersama-sama dengan sumut Nusantara untuk memberi sokongan. Mereka membawa suara solidariti rakyat Malaysia di peringkat antarabangsa. Kita yang tak boleh pergi ni, kita yang tak boleh pergi, tak boleh bantu, tak boleh berdoa, tak boleh buat apa saja, menjadi sifat bangsat. Lebih baik hampa diam. Tak boleh membantu, lebih baik diam. Tak boleh membantu, tak payah keluarkan sebarang kenyataan. Ini sepatutnya hampa buat. Bukan hampa buat fitnah disebabkan Perdana Menteri sebagai penaung kepada sumut Nusantara. Takkanlah nak lantik Ketua Pembangkang sebagai penaung kepada sumut. Takkanlah nak lantik Tun sebagai penaung kepada sumut. Ini bukan zaman mereka. Ini bukan zaman Tun Mahathir Mohamad yang memerintah negara. Ini bukan zaman Tun yang ada kuasa. Rakyat Malaysia ini perlu celik, tuan-tuan, perlu cerdik dalam membuat nilaian. Ini melibatkan negara. Sebab itu diletakkan Perdana Menteri. Kita perlu berbangga kerajaan menyokong sumut Nusantara ini, tuan-tuan. Ini buat fitnah. Hentam, tuan-tuan. Hari-hari buat fitnah.